Suami ni pun bercerita lah, yang isteri ni perubahannya mendadak. Isteri ni situasinya tak tahu kenapa. Tawar hati, masam muka, tak bertegur dalam tempoh hampir 1 bulan. Lepas tu mengungkit kesalahan suami yang dah dibuat lama dulu, bertahun-tahun lama. Diungkit kembali. Lepas tu macam-macam lah. Dan mendesak-desak untuk diceraikan. Mendesak untuk diceraikan. Ada anak berapa orang. Sebenarnya setelah kesalahan suami berapa tahun yang lama dulu tu, mereka dah mula bahagia, mereka dah mulakan kehidupan yang baru, macam-macam lah. So lebih kurang dalam hampir 1 jam saya dengar, saya bertanya, saya nak tahu apa kes. Tapi sebab masa tu pun suntuk, saya tak dapat nak bagi tumpuan. Saya cuma minta suami ni baca zikir rahmat ni 100 kali setiap hari, non-stop. Dia rasa isinya ada gangguan. Sebab pelik sangat. Tiba diam, buat hal sendiri. Itu berlaku mendadak. Saya tanya suami ni, saya tanya lelaki ni, encik betul tak ada buat apa-apa? Ke encik ada ada affair ke? Ke encik ada buat sesuatu yang sangat menyakitkan hati isteri dalam tempoh berapa bulan ni? Start dia berubah ni. Dia pun kata, Ustazah, kami tak ada gaduh besar, kami tak ada isu. Semuanya okey. Saya pun tanya dia cuma ungkit balik benda yang berlaku lebih daripada 5 tahun yang lepas. Maksud benda lama sangat. Dan sama ni benda tu dah tak jadi isu dah. Saya betul-betul dah berubah. Macam tu lah kan. Jadi saya nak cerita secara umum yang berlaku. Kadang tu hasil daripada zikir ni, ia tak sebagaimana yang kita harap. Permulaannya tak sebagaimana yang diharapkan. Lepas tu dia buat sungguh-sungguh. Kemudian saya minta baca zikir Ruqyah Jibril. Saya nak kongsikan tentang Ruqyah Jibril ni, sahabat-sahabat. Kalau ada ahli keluarga sakit, gangguan ke sebab sihir pemisah ni benar. Dan antara sihir yang pertama adalah sihir pemisah. Orang ada duit, dia kurang bergantung kepada Allah secara direct. Dia kata, apa maksud Ustazah? Ya, sebab encik ada duit kan. Encik pergi berubat ustaz sana, ustaz sini. Dan ketika itu diuji sejauh mana encik yakin dengan Allah ataupun yakin dengan ustaz. Ustaz tu tak salah. Saya ceritakan tentang keyakinan kita. Sejauh mana kita bergantung kepada Allah ataupun kita bergantung kepada ustaz. Di situlah ujian yang besar. Seseorang yang berada di dalam ujian, dalam waktu ujian susah, dan waktu yang sama ada ujian senang. Allah uji encik, bukan Allah uji ustaz-ustaz tu. Sekarang, sejauh mana encik direct minta dengan Allah. Saya sebut tu terus terang. Sejauh mana encik bangun malam, menangis, merayu, meminta dengan Allah supaya Allah beri jalan keluar. Supaya Allah kembalikan perasaan kasih sayang isteri ni. Isteri tawar hati, isteri tak ada perasaan, isteri tak sayang, isteri nak cerai ni. Bila tanya tak ada sebab lain, dia ungkit cerita lama ni. Saya kata sejauh mana encik betul-betul mengharapkan pertolongan Allah. Ataupun encik menyandarkan pertolongan itu pada manusia. Ustaz, tolonglah isteri saya gini-gini. Lepas tu ustaz kata memang ada gangguan. Tak apa, saya baca sekian-sekian. Lepas tu dah tak ada usaha